Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Negeri 9025, kertas 2 soalan 6. So tajuk dia adalah sukatan membulat. Okay. So dia cakap ini menunjukkan geratan rentas pintu hadapan lah sebuah bangsa. So ABCD adalah sebuah segi empat tepat. OAPB adalah sebuah sektor bulatan lah berpusat di O. Sektor bulatan. Okay. Dengan jejari RM. So PQ adalah pembahagi dua sama senjang AB. Okay. So diberi bahawa panjang AB adalah 8M dan panjang PQ adalah 2M. So soalan A tu dia suruh kami cari nilai A dalam M. So kami boleh lakarkan segitiga tu supaya kamu nampak dengan jelas AQO. This one is theta over 2. This one is 90 degree. This one is 4. This one is R. This one is QO adalah berapa? QO adalah R minus 2. Okay. So di sini kami guna Pythagoras. So R square sama dengan 4 square tambah R minus 2 square. So R square sama dengan R square tolak 4R tambah 20. So 4R equal to 20, R equal to 5. B1, cari perimeter bagi permutaan melengkung lah, iaitu kawasan berolek lah. Okay. So perimeter AB tak ada. AB sudah ada, kami mau cari lengkok ABB yo. So di sini kami mau cari di sudut dahulu lah. So kami rujuk balik di sini. So bermasuk sekarang sini akan menjadi 4, 5, 3 lah. Okay. AQO. Okay. So saya tulis sini. So sin theta per 2 sama dengan 4 per 5. So theta per 2 equal to 4. Sini kamu boleh guna kalkulator lah. So bermaksud theta sama dengan 106.2602 degree. Atau kami nak tukarkan jadi radian lah. Itu langkah tukar radian kamu mesti mau tulis. Saya tak ada tulis di sini. Kamu mesti mau tulis langkah tulis jadi radian. Okay. So bermaksud perimeter berorek kami sudah ada. Bermaksud 8 tambah panjang lengkok tu 5 darab dengan sudut tu. So saya dapat 17.274 M. B2, luas kawasan berorek sama juga, bermaksud luas sektor OAPB kami tolak dengan luas segitiga. So luas berorek sama dengan 1 per 2. Ini adalah jejari square. So sini kami guna theta tapi dalam radian 1.8548 kami tolak dengan sin 106.2602 degree. So sini one shot kamu akan dapat 11.185 meter square.